Selepas 8 bulan, saya kembali ke bumi Iran. Dari Dubai, kami naik Cash Air, syarikat penerbangan Iran. Perjalanan mengambil masa 1 jam 40 minit. Kali ini perasaan dia lain sikit sebab perjalanan tak terlalu lama. Badan tak berapa penat dan of course lah tak ada jet lag sebab beza masa Iran dengan UAE setengah jam sahaja. Airport hari ni agak busy juga, mungkin disebabkan ramai orang Iran yang duduk luar negara ambil kesempatan balik Iran sempena cuti hujung tahun. Kalau korang dah tengok video saya dekat Iran sebelum ni, pemandangan dari airport ke rumah mertua macam ni lah. Ada masjid, shrine, and then of course yang paling obvious dekat sini adalah traffic jam. Sebenarnya dari airport nak sampai kat rumah tu tak adalah jauh, tapi disebabkan jam lebih kurang 1 jam juga nak sampai. Sampai je kat rumah, mertua suruh makan, dia dah masak, ni nama dia ashareshte, bubur mi, and then ada juga kotlet atau dalam bahasa Inggeris dia cutlet. Saya jamah sikit je sebab tadi dekat flight dah makan, and of course lepas makan kena minum chai dan tengok berita Iran. Jom tengok apa ada dekat balkoni ni. Sekarang musim sejuk, so sejuklah cuaca kat luar ni. Dan inilah pemandangan dekat belakang rumah, nampak rumah orang lain. And then kita orang rehat, tidur sekejap dan malam pergi dinner. Tempat ni pun saya dah beberapa kali kongsikan. Memang selalu balik Iran mesti akan pergi makan dekat sini. Kat sini ada live DJ. Suka makan dekat sini sebab dia punya ambience. Makanan dia pun sedap dan harga tak adalah mahal. Tapi mungkin juga sebab kita bawa duit dari luar dan mata wang Iran nilai dia rendah. So harga dia affordable lah, berbaloi untuk makan dekat sini. Restoran ni dekat tingkat paling atas sekali, so boleh nampak pemandangan Tehran dari sini. So itulah cerita hari pertama saya sampai dekat Tehran kali ni. Trip kali ni kita orang just nak santai-santai je, tak ada specific plan pun. Cuba korang bagi idea, korang nak tengok apa dekat Iran ni.